Situ tak. Ni kita nak cara kepada apa ni istisna ni deh. Baik. Wa qaulihi ta'ala atas balik pada qaulihi ta'ala li atas di mana wa nahwu qaulihi ta'ala. Kita baca dengan kompak tu tak boleh sebalik. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah mana kita nak cara ni. Masalah kok kata muzara. Fa in kana istisna kita muttasilan. Wa ni deh. Yalah situ dia cara mana dak? Jaza fil mustasna wa jan ahaduhuma ay yuj'ala badadan minal mustaminu wasanihima an ayyun sababihi ala istisna. Dak. Nah, mana? Hak ni kita nak cakap pada nasak dak akan mustasna dengan illa juga di atas itu deh. Mana wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atah wala yaltafit lam situ lam nahi. Ada jangan. Tu deh. Jangan berpaling minkum daripada kamu ahadun oleh seorang pun. Jangan berpaling minkum daripada kamu ahadun oleh seorang pun. Jangan kamu paling daripada kamu seorang pun jangan tengok. Deh. Illam ra'ataka. Betul tak? Dia boleh baca dua dah. Tapi dia baris sini ra'ataka dah. Ayat Quran ra'ataka kau betul? Dia boleh baca ra'atuka dah. Sebab dia badah. Ra'ataka. Ra'ataka dah. Maknanya sebab dia gaya ada bawah ni dua bajuh ni. Mana cuma takut ayat Quran tu lah tak itu. Silap tu dah. Jadi jangan berpaling daripada kamu ahadun oleh seorang. Nampak lagi tak? Maknanya ahadun tu jadi fa'il pada kata yaltafit. Minkum tu takluk muqaddar pada ahadun. Jangan berpaling oleh seorang daripada kamu. Jadi ahadun tu minkum tu ya takluk jadi sifat pada ahadun panggil takluk muqaddar. Illam ra'ataka. Ra'ataka ni ya baca dengan nasak. No. Dia baca nasak di atas ke ada atas istisna ya tanda dia. Boleh juga. Surah Hud. Makna gini tak? Jangan berpaling daripada kamu seorang pun illam ra'ataka melainkan isteri engkau. Tak? Isteri perempuan engkau ni mana isteri engkau. Kalau tak silap di sini ni kena kepada isteri bagi Nabi Lut. Kalau tak silap sini. Quri'ah dibaca imra'at tukar lah. Kalau tu ya bil raf'i tak? Imra'atuka boleh baca. Dibaca dengan imra'atuka bil raf'i. Alal badali alal ibdali di atas badah. Dia kok badah mana? Badah min ahadun. Kosak baca kita itu ayat Quran tadi hikayat. Badah pada ahadun. Boleh baca juga. Mana sini boleh baca dua lah. Wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atuka. Kalau kita baca ra'atuka badah pada ahadun. Kalau baca ra'ataka kita baca istisna. Boleh baca dah. Dia kata fatakulu maka engkau kata fi i'rabihi pada i'rabnya sini. Engkau kata pada i'rab Engkau kata pada la bermula la nahiyatun. Bermula la nahiyah. La saat ni dia panggil la nahi. Sebab terjemah ingat jangan. Dia begitu tak? Dan lagi pula dia kata lagi sini. Tajzimu menjazam la ialah tadi al-fi'lal mudhari'ah akan fi'il mudhari'. Bila ya disebut atas la nahi ke, dia jadi fi'il mudhari'. Yaltafit bermula tafit iltafata yaltafitu. Fi'il madiyah iltafata yaltafitu iltifatan. Yaltafit bermula yaltafit fi'lun mudhari'un ni. Ya mudhari'. Khabar yang kedua majzumun lagi pula bijazah bila dengan la tu. La mana sifat adalah la an-nahiyati la yang nahi ialah.
Minkum bermula minkum, muta'alliqun ialah bertakluk bimahzufin. Bimah dengan sesuatu yang dihazaf. Minkum tadi tak? Dia katakan halun. Begitu tak? Halun min ahadin al-mu'akhkhar. Dia sebut hal sini. Boleh tak? Tapi kalau kita buat apa nama sifat tu mudah sebab ya ahadun nakirah. Nampak kira? Tapi sini dia sebut era dia ya tengah. Minkum bermula minkum muta'alliqun il bertalab bimahzufi ai bi syai'in mahzufin. Kira halun ialah jadi hal min ahadin. Pada ahadin. Ahadin mana? Ahadin al-mu'akhkhari. Ahadin sifat ada ahadin. Ahadin yang duduk ke dia. Nah, ia panggil apa ni? Ia panggil hal muqaddar. Tak. Saat ni kita atas jadi sifat. Tapi kalau jadi sifat tu mudah. Nampak tak? Sifat tu mudah lah tak? Mana sifat tu mudah lah. Mana minkum ahadun tu juga. Mana kainu minkum ahadun. Adalah daripada kamu tu tak? Seorang tu. Tapi ni erok kali erok hal pun boleh. Pada mu kata, bolehkah kita nak erok hal? Padahal sahibul hali kena isim makrifah. Tak? Nampak lagi? Tak? Syarat hal. Hal itu kena isim nakirah. Sahibul hali tuwe bagi hal kena isim makrifah. Sini sahih hal ialah nakirah. Tapi tak apa. Sebab apa? Illa bi musawwirin. Malaikat dengan perkara yang mengharuh. Illa bi mujawizin. Sini perkara yang mengharuh ke apa? Kerana dia takluk muqaddah. Ahadun dia tu muakhkhar. Dia kena ingat ni. Takut orang tanya sebut soalan. Bagaimana kita buat hal pada sahih haisin nakirah? Kita jawab kata malaikat ada musawwirat. Gapo musawwirat dia? Yakni tak sahih hal duduk ke dia pada dia. Tak? Kenapa tak? Kadang-kadang tak perasan juga tu tak? Kita buat nampak sifat ni. Tapi sini kena pakai kaedah atas musawwirat. Ada perkara yang mengharap, perkara mengharap. Yakni sahih hal duduk ke dia. Dia duduk dulu. Hal duduk dulu tak apa. Kalau hal duduk belakang pada sahih hal, hal tu kena nakirah. Kena makrifah sahih hal. Dia kata lagi pula ahadun bermula ahadun fa'ilu yaltafi. Saya baca gitu dah. Baca idafah. Bermula ahad ni fa'ilu yaltafi ialah fa'il bagi yaltafi. Khabar kedua marfu'un lagi pula rafu'. Begitu tak? Illa bermula illa harfu istisna'in. Ia panggil haraf istisna. Illa bermula illa harfu istisna'in. Illa haraf istisna. Lagi pula mulwa tu dapat isim. Jalah khabar kedua. Lagi pula mulwa tu. Gitu tak? Mana harfu khabar pertama, mulwa tu khabar yang kedua. Bermula illa haraf istisna. Lagi pula mulghatun yang dilarang ia. Ya illa apa lagi tak? Tafsir pula jumlah tafsir pada mulgha la amala laha. Tidak ada jenis beramal baginya bagi illa. Nampak lagi tak? Nampak betul tak? Jadinya kalau kita tengok sini dia katanya apa tak ada? Dia kata bila kita pergi baca dengan rafu, kita baca imra'atuka, mana illa situ dia panggil illa mulu. Tahu tak? Kalau kita baca imra'atuka, ya illa situ dia panggil illa mulu. Illa tidak beramal lah sebab imra'atuka bada pada ahadun. Kalau kita baca imra'ataka, mana illa situ kita pakai illa istisna. Tak? Nampak lagi? Sampai dia kata murah. Tapi di ayat Quran ni imra'ataka. Itu deh. Habis itu. Imra'ah bermula imra'ah. Badalun ialah jadi badal min ahadin. Lepas tu wa badalul marfu'i dan bermula badal bagi yang dirafu'. Marfu'un ialah rafu' juga. Tak, sebab yang ibadah pada benda rafa' maka dia kena rafa' juga. Sebab badan yang ikut mubda minhu dia. Apa nama dia? Seni tak ada, seni kelik lah. Macam mana? Oh, dia bijak.
Rak. Ini jangan buat demi tu dah. Imra'ah bermula imra'ah, mudhaf pun jadi mudhaf. Wal kafu bermula kah. Fi mahalli jarrin pada mahajjah fi ta'lim mazhar pada kafu lah. Ai kainan fi mahalli jarrin. Khabar pada kafu mudhafun ilaih. Jadi mudhaf dan fi'il. Hak ni mengikut qiraat ni lah ni. Qiraat ni hak kita duk ngaji qiraat ni. Wa quri'a bin nasbi ni qiraat kita duk ngaji ni. Dan dibaca akan dia akan imra'ah tahu tadi tu bin nasbi dengan nasab. Nasab dia ala istisna, orang panggil ala ta'liliyah lah. Makna li ajli istisna atas. Kerana istisna, mana di atas istisna. Fatakulu maka engkau kata fi i'rabihi pada i'rabnya i'rab qauli ta'ala tadi lah. Tadi dah mudah. Illa bermula illa ada tu istisna ini ada ya rekah dalam sebab i'rab depan dia sama yo. Dia pakai rekah ambil di illa dulu dah. Illa ialah ada istisna. Lagi pula tansibu menasak la ia illa alisma akan isim wal mustasna isim di sini habis baca ni alisma al mustasna akan isim jadi istisna. Apa dah? Imra'ah bermula imra'ah mansubun ialah dinasak biha dengan ilah ala istisna di atas istisna. Apa lagi dak? Jadi boleh cara banyak wajah lah tak? Cuma kali ikut sini ya baca dengan imra'ataka. Jangan berpaling daripada kamu oleh seorang pun malaikat isteri engkau. Ya tak? Jangan heran seorang daripada mana-mana pun malaikat isteri pula. Sebab isteri Nabi Lut tu ada berimik kan? Ada tak berimik? Gitu deh. Wa in kana sikit lagi. Wa in kana dan jikalau adalah ia kalam. Klik pada semula ni. Duk mana dah bawah ni kita tak ingat dah weh. Sebab bawah ni dia panjang dah cerita dah. Tak ni. Atas balik pada dek ni balik ni. Atas balik pada belah dek ni wa in kana muttasilan jaza fil mustasna wa ni kau. Ni wa in kana munqati'an je lah atas dek ni. Nampak tak? Atas muka surat belah dek ni. Dia pada bola. Atas balik wa in fa in kana muttasilan. Sini lawannya wa in kana munqati'an. Dah atas situ. Dia pada kalau muka surat 32 ni baris yang ke apa? 5. Baris ke 5 ujung deh. Wa fa in kana muttasilan. Jikalau adalah kalam muttasil hak ni dan jikalau adalah kalam munqati'an. Ini dia jauh sikit ni yang wasa payah dah lah sebab dia jauh. Tapi kalau jauh di nahwu ni wasa boleh cari lagi. Kalau jauh di peko pun di gapo tu memang payah sikit lah. Gitu dah. Tak boleh nak baca mula ni. Tak. Dia kata fa ahlul hijazi itu syarti kerana isinya rujuk kepada kalam munqati'an khabar dia. Fa ahlul hijazi ni fa ahlu jadi mubtada, yujibuna tu jadi khabar, jumlah khabar pada ahlu, jumlah ni jadi jawab bagi ingkar. Mira kena apa be? Kena kemah balik dak. In syarti kana beramal rafa isim nasab khabar isim dan mustati. Munqati'an khabar kana. Fa ahlu tu lah. Sebagai nak jawab dia lah makna ahlu mubtada. Yujibu khabar bagi ahlu. Jumlah mubtada khabar ni pula jawab bagi illallah. Apa nama? Tu dak. Bukan ngaji nahwu kan dak? Nak i'rab lah. Fa ahlul hijazi maka bermula ahli hijazi yujibuna mewajib oleh mereka itu ahli hijazi mewajib akan an-nasba akan nasah. Ingat eh? Makna kalau buat hijazi, kalau kalam tu kalam munqati, ia mewajibkan kan nasah. Apa tak? Mana kan? Kalau kalam kita ada nafi, tapi kalam kita tak ada itu munqati, makna bukan muttasil. Apa dah? Makna kalau lah ikut hijazi, ia suruh baca wajib nasah.
Kalau kalam tak ada nafi, yo ya ada boni ke lain. Ni cara kalam ada nafi. Tengok misal dia. Nampak lagi meh? Meh kata peling walek hari ni dah. Sebab yang ada nafi lah ke boni ma fa'alu wala yaltafi. Ni cara nafi lagi lah ni. Cuma kalam ni kalam muqatik. Fayaquluna, maka berkata mereka itu ahli Hijaz. Ya tak nak? Ma fid dari ahadun illa himaron. Ma fid dari ahadun illa himaron. Ma tidak ada. Fid dari di dalam rumah. Ahadun seorang pun. Tidak ada seorang pun di dalam rumah. Illa himaron, malaikat himar. Jadi kita nak mana? Kalam saat ni dia panggil kalam muqatik. Apa? Sebab dari dalam rumah ni ahadun ke. Tak ke himar dalam rumah dah. Jadi sebut kata dalam rumah mana orang. Tak, himar tu binatang. Situ dia panggil muqatik. Sebab mustasna minhu dia kena kepada ahadun. Apa lagi? Himaran tu dia panggil mustasna. Illa tu dia panggil ada istisna. Lepas tu error dia lagu mana error dia? Error dia zahirnya fid dari ta'lil mazhuf khabar muqaddam ahadun muqaddam ma'akhar. Manafi. Kalau muqaddam manafi. Allah. Nampak tak? Ya tak gaji tak. Mana? Manafi. Fi ta'lil mazhuf khabar muqaddam ahadun muqaddam ma'akhar. Sebab kes nak kira muqaddam ma'akhar. Patut illa istisna. Himaran tu dia panggil istisna mustasna dah. Jadi kena sini ikut puak gapo puak ahli Hijaz ni mesti kena baca nasab. Sebab sebab kalam muqatik yang ada nafi. Itu dah. Wa banu tamim, dan bermula banu tamim. Yujizuna an-nasbah. Mengharu oleh mereka itu banu tamim an-nasbah wal ibdalah. Banu Tamim kata boleh kita baca nasab dan boleh kita baca badah. Mana boleh baca kan? Ma fid dari ahadun illa himarun illa himarun. Sudah kedua dah. Hadza kulluhu idza kana mustasna mutaakhiran anil mustasna minhu. Hadza kulluhu. Hadza bermula ini ai al-hukmul mazkur bagi. Hadza bermula ini mubtada mula ai al-hukmul mazkur. Hukum disebut kulluhu, semuanya semua hadza. Hadza mubtada, kulluhu taukid pada hadza apa boleh atau mubtada kedua pun boleh. Apa lagi? Kalau hadza kita mubtada, kulluhu kita buat taukid pada hadza. Nak bagi iza takluk mazhuf jadi khabar bagi hadza. Kalau siap dah. Kalau hadza kita mubtada, kulluhu kita buat mubtada yang kedua, iza tu kita buat khabar bagi kulluhu. Jumlah mubtada kullu dengan iza jadi khabar hadza. Berapa ni? Kemana? Ada. Yakin ni. Jadi pondok ni ada pondok tak pandai nahu. Ni pandai. Tak. Mana kena betul. Ni kaedah baca gapo dak. Cara pondok memang cara yang kita kata lambat. Tapi cara pondok mendetailkan. Tengok baca lagu ni tubik gini lah. Jadi hukum semua hadza ni kainun adalah ya, sabitun adalah ya. Idza kana mustasna, apabila ada mustasna dia. Mustasna ingatlah, mustasna tu hak duk lepas ilah. Mana? Khabar kana mutaakhiran. Terkemudian ia mustasna terkemudian takluk pada mutaakhiran. Anil mustasna minhu, daripada mustasna minhu. Semua hukum kita ada cara sebelum ni, masalahnya mustasna duduk belakang pada mustasna minhu belakang. Tapi ada juga setengah masalah dia panggil mustasna duduk dulu, mustasna minhu duduk belakang. Atau bila kita cara lagi tu. Dah. Wa amma. Nanti kamu kata tak ada nak ingat ni. Dia banyak. Wa amma idza taqaddama alaihi, apabila
terdahululah ia mustasna alaihi di atasnya di atas mustasna ni. Maknanya gani. Mustasna dulu. Ya. Daripada mustasna minhu. Nah, jawab Iza. Wajaba nasbuhu. Nascaya wajib nasaknya nasak mustasna. Nascaya wajib nasak mustasna. Ta'mim. Ta'mimnya. Nah, sawa'un kana muttasilan au munqati'an belakang ni. Tunggu dia. Sawa'un kana sama adalah ia kalam. Sama ada ia kalam muttasilan, kalam muttasil. Macam nasak juga besar lagu mana? Ma qama illa Zaidan ahadun. Ma qama illa Zaidan ahadun. Ada. Maka mana? Ahadun mustasna minhu. Zaidan mustasna. Kalam ni pula kalam mudarat nafi. Lagi pula kalam muttasil. Wajib nasak. Apa lain balik ni dah. Jadi kalau kita tengok dah ma nafi qama rafu kerana fa'il. Mana fa'il dia? Ahadun. Fa'il dia illa Zaidan. Illa itulah ia panggil ada istilah Zaidan dan mustasna dia. Boleh. Baik. Au munqati'an atas balik muttasilan. Nahwu ma fid dari. Ni tak boleh masuk khabar muqaddam mah. Min fi tu. Tidak ada dalam rumah illa himaron ahadun. Ahadun isim akhir illa himar. Dia panggil mustasna dulu pada mustasna dulu. Wajib nasak. Apa tak? Ni pelik tunggu dah. Pergi lagi. Wa in kana kalam musabiku. Dan jika adalah kalam yang dahulu. Ala kau kita tu. Ala illa. Ghairu tamin kana mustasna ala hasabil awami. Wa in kana al-kalam sekali. Dan jika adalah kalam, jika adalah kalam tu, kalam musabiku, jika adalah kalam yang dulu, ala illa data illa tadi. Ghairu khabar. Ghairu tamin, tak. Mana kalau kalam dulu tu kalam tidak tam. Sebab kita ni ada kalam tam dan ada kalam apa? Mujam. Tam ke apa? Ma zukira mustasna minhu. Tak. Ingat guna. Tam tu mana? Ma zukira mustasna minhu. Mujak tu nak apa? Tak ada napi dan tak ada syibi napi. Tak. Faham boleh? Dia kata kalau kalam yang dahulu dah tak ilah tadi tak tam. Makna bila tak tam, tak sebut mustasna minhu. Dia sebab tam ni masuk kira mustasna minhu. Mana tak sebut mustasna minhu? Jawab bagi. Tidak ada dah. Kana mustasna, nascaya adalah mustasna saat ni. Khabar bagi kana kainan adalah ia ada hasabil awamili di atas sekira-kira amil. Diri mustasna kena mengikut bagi amil. Dia tak boleh nak beramal data ilah dah baru sebab kalau tidak tak sebut mustasna. Misal kan nahwu ma qama illa Zaidun. Ma qama illa Zaidun. Tak boleh nak baca ma qama illa Zaidan. Kerana apa? Kerana kalau kita tak tambah apa tak ada? Tak ada mustasna minhu. Maka Zaidun kena jadi fa'il qama. Illa mulu. Wa ma ra'aitu dan tidak lihat oleh aku illa Zaidan. Zaidan baca nasab tapi bukan atas istisna. Sebab Zaidan jadi maf'ul ra'aitu. Apa lagi? Illa mulu. Apa lagi? Kerana kalau tidak ada mustasna min. Wa ma maratu dan tidak lalu oleh aku illa bi Zaidin. Jadi baca qafa kerana tilik kepada beramal sekira-kira amin tu. Tak ada mustasna. Kalau ada mustasna kena ada lafaz qaumu ke dak. Ahadun ke. Tambihun. Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo, ada. Tak ada payah sangat kot, cuma kita tak ingat. Allah